Sejak 2 bejak ni banyak gila iklan raya sehingga kan aku terfikir susah sangat ke nak buat filem pendek. So aku decide untuk buat filem pendek aku sendiri. Boleh tak ceritakan serba sedikit filem pendek Apa? anda ni? Filem pendek. Sebenarnya filem pendek raya ni dia sebenarnya more kepada puasa. Okey, tapi ada pengajaran dia yang tersendiri lah. Dan sebenarnya filem pendek ni aku telah buat dah beberapa hari yang lepas. Boleh tak ceritakan sikit siapa pelakon-pelakon di sebalik filem pendek? Pelakon-pelakon yang ada dekat dalam filem pendek ni actually ada 2 orang sahaja. Dan sebenarnya 2 pelakon ini saya ambil daripada tempat intern saya sendiri. Boleh tak bagi jawapan detail sikit? Seorang pakcik yang actually dia tak ada pengalaman untuk berlakon pun, tapi dia ada semangat. Dia ada semangat untuk berlakon tu. Itu yang paling penting. Yang lagi seorang tu actually dia pun tak ada pengalaman untuk berlakon, tapi dia punya idea dan juga riak muka dan juga suara bila dia melantunkan sesuatu dialog tu memang sangat-sangat jelas lah. Apa-apa pun dua-dua pelakon bagi aku sangat-sangat suka dan aku sangat-sangat hargai. So korang kena tengok video ni sampai habis sebab dekat akhir video ni aku akan tunjuk macam mana filem pendek aku. Okey, saya nak tanya kenapa banyak-banyak genre, kenapa pilih genre komedi dalam iklan raya ni ataupun iklan puasa ni? Okay, actually first filem ni sebenarnya aku telah rancang dan dibuat bertemakan filem pendek yang sangat heartbroken, Cik Daniel. Heartbroken. Okay, actually filem pendek yang aku nak buat ni pada mulanya adalah untuk bertemakan sedih, bukan bertemakan benda yang kelakar, Mat. Bila tone cerita tu sedih, dia macam agak susah untuk kekalkan engagement dalam video tu, engagement audience. Kita ubah 100% dia punya storyline. Apapun, mari kita tonton. Let's go. Wow. Pula perut ni. Alamak, ada makanan tempat ni. Boleh makan. Yang clear tak? Tak ada orang yang clear ni. Cun. Mama ni. Baik lah. Cantik. Lapar macam perut. Nasib ada makanan. Tak puasa Gerak. Apa khabar? Sihat? Baik. Okey je. Macam mana? Tas tu esok? Dah siap? Okey ke tak okey? Macam tak okey gayanya. Dah siap dah ni. Dah siap tadi. Nak bagi dah ni. Kalau okey, alhamdulillah. Sebab saya tengok macam tak okey. Menggigil tangan. Sihat ke tak sihat? Lupakanlah. Okeylah. Aku jumpa kau esok. Jangan lupa bawa. Satu lagi aku beritahu. Lelaki yang betul simpan cantik sikit. Takut tersemut. Gatal. Sono musical che senza se vezza lauda bella. Missa mengkutan on. Macam kenal orang ni. Kerja semalam. Tunggu kau. Assalamualaikum. Hey, jumpa pun kau. Kau masih lupa sesuatu. Kerja semalam dah siap? Saya puasa lah. Pergi toilet sekejap. Pergi toilet? Awak toilet? Lupakanlah. Jom kita pergi ofis lah. Nanti saya bagi kerja ada kat ofis. Awak ni puasa ke tidak? Mestilah puasa. Macam mana dengan kerja semalam? Dah siap? Okey tak? Nak aku tolong?
Mesti dah siap. Benda wajib kot. Macam ni bro, saya ni sebagai kawan tak kata marah, idok le. Nak nasihat, saya malu. Dah berumur dah Yop. Solat pun wajib, puasa pun wajib. Tapi esok kita mati, dia takkan tanya kita punya kerja ni. Apa yang dia tanya, bukan Islam dulu. Boleh bagi rating dekat dalam komen. Dan jangan lupa, esok aku akan post lagi satu video berkenaan tentang rahsia lah. Esok kena tengok, okay? Dan apa-apa pun, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye gang. Bye-bye!